Salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Alright, kita bertemu lagi. Dan selamat berpuasa. Dan selamat menyambut hari raya dari 2 hari. Hari ini hari Jumaat, esok Sabtu, lepas tu Ahad, lagi 2 hari lah. Okey, tadi sedikit video saya rakam malam tadi yang tangkap tadi. Itulah antara punca-punca yang bakal berlaku kemalangan tu. Main handphone, saya ikut kereta tu lama tu, tepi tengah. Ingat ke dia buat apa. Lepas daripada dia makan jalan sebelah tu, saya follow rapat-rapat, tengok rupanya dia main handphone. Nampak nampak cahaya telefon dia. Saya nasihat kawan tu kan, amalkanlah selalu nanti bertemu dengan lori, jangan cakap lori salah. Jadi manusia macam ni kan, tak reti bahasa ni. Dah tahu orang cakap jangan menggunakan telefon ketika memandu. Itu ini boleh menyebabkan kemalangan. Memang betul. Tengok dia makan jalan sebelah. Saya on tapi video tu saya dah padamkan suara bunyi pasal ada bunyi lagu hari raya. Nanti kena copyright kan. Saya dah bagi lampu, saya bagi horn panjang tu. Kalau kat TikTok saya ada postkan tu. Memang dengar bunyi horn tu. Memang tak boleh macam tu. Saya telah kepada semua ketika mandu janganlah menggunakan telefon dia. Lebih lagi waktu malam. Waktu malam ni cahaya tu membuat kita jadi hilang tumpuan tu. Jadi macam tadi pula dengan video tu, dia hilang tumpuan. Tahu-tahu tu ke jalan sebelah, bunyi lama. Nasib baiklah kereta daripada yang datang berdepan tu dia dah sempat break. Dia perlahan juga. Kalau motor tak perasan, tak tahulah. Tadi kan jadi kembangan, macam saya disaksi. Saya memang bagi video ni rakaman juga polis, baru dia ada akal. Lepas daripada tu dia main lagi tu handphone tu. Dia perhati, dia tak sengit-sengit lah. Jadi manusia ni memang bebal lah, degil lah. Geram betul tengok kan. Kita risau. Kawasan tu, jalan Teluk tu dah 2 hari ada accident maut tu, motor. Sehari satu lagi tempat lain. Malam tu juga saya tak postkan video. Ada ke motor accident. Boleh kata 2 malam tu turut lah laku keterangan itu. Risau tengok kepada semua yang mana balik kampung berhati-hati memandu, jangan laju-laju kan. Kampung tu tak lari, sampai tu tak sampai, dia tak lari ke bandar kampung. Yang paling penting jangan bermain telefon jangan menggunakan telefon waktu anak pandu itu yang paling penting sekali. Waktu jalan yang sibuk ni tu fokus pada pemanduan, fokus pada keadaan hadapan. Kita mesti kena bagi tumpuan sepenuhnya waktu jalan jam ni. Janganlah waktu jalan jam pergi main telefon. Saya tahu ramai guna tu. Okey, motor besar. Risau pula dengan motor spike ni. Rasanya tak ada apa saya nak cakap lagi. Saya cuma nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua subscriber, penonton-penonton semua. Semoga tahun ni kita dapat beraya dengan selamat. Aman. Negara kita masih aman walaupun banyak isu-isu bermain di media sosial. Cuma kita perlulah bersabar menghadapi segala insya-Allah. Okey, sampai di sini saja video saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain-lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.